Kami padu review semua tak kira jenis, dari lama sampai yang baru. Minat itu jiwa, pas itu cerita, dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang, terus bergerak di jalan. Minat itu jiwa, pas itu cerita, setiap perjalanan ada makna. Legasi Bas Malaysia, untuk semua pecinta Bas Malaysia. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu bas itu cerita. So alhamdulillah hari ni yuk nak bercerita tentang sebuah bas persiaran daripada Johor, dari Johor. Maafkan saya selalu salah tu dari dengan dari atau daripada. Maafkan Yop. So dari Johor, LSC Travel and Tour, bas yang membawa 44 penumpang pada satu-satu masa. So bas ni mungkin bas viral juga ni. Abang driver dia selalu viral lah. Dekat TikTok, dekat Facebook, macam-macam konten dia buat terbaik guys. So bas ni kalau kita tengok di bahagian sisi, hanya berwarna merah jambu, putih dan juga warna hijau. Dan kalau kita perhatikan sikit, adalah sedikit warna kuning di bahagian bawah ni lah. Okay, so kita tengok dulu bahagian sisi sebelum kita tengok ke bahagian dalaman, dan juga kita tengok bahagian belakang dan juga depan untuk bas yang dibuat oleh SKS Bus ini. So model untuk bas ini ada tulis kat sini E138S HD. So bas ni bernomor pendaftaran BSS 5886. So kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun nak buat sewa bas untuk LSC Travel, telefon nombor telefon yang tertera. Ini kata silap nombor telefon abang driver ni, 0143829593. Okey guys, kita dah tengok bahagian sisi. Okey, kanan kiri kanan dulu kan. Jom kita terus tengok dulu bahagian dalaman untuk bas LSC Travel version E138 SHD ini. So inilah dashboard untuk E138 bas yang dibuat oleh SKS Bus. Wah, ada barang menarik ya. Ada kereta kat sini. Tapi kita mencari sesuatu lah. Mana tuan sampah tu? Tuan sampah dah tak ada kan? Ke dah sold? Oh, kat lama. Okey, tak apa. Tapi seat dia mantap guys. Ini seat Recaro lah. Macam lah. SS Club apa? SS Club pula. Menarik So untuk second driver juga sama seat dia. Mantap guys. So kita teruskan dengan review kita untuk bahagian dalaman lah untuk bas ni. So tolong abaikan nampak ada jaket, ada plastik semua. Orang kata agak serabut sikit sebab bas ni tengah jalan rombongan. Dia orang jalan-jalan kat Ipoh, tidur satu malam. So bagi mengelakkan perkara yang tak dingin ni, yuk cuma review daripada kejauhan sahaja. So inilah bahagian dalaman untuk LSC Travel, bas yang membawa 44 penumpang. Seat yang dibuat oleh Orient, yang dilengkapi dengan tali pinggang, peda, headrest berwarna hitam, tempat duduk berwarna hitam dan juga hijau. Bahagian atas mempunyai luggage compartment. So bawah pun boleh letak barang, atas pun boleh letak barang guys. Apa lagi nak? Kalau sesuai sangat lah. Kalau nak pergi ke Thailand ke, pergi ke Singapura ke, ataupun ke mana saja. So televisyen besar. Kalau nak karaoke, abang driver sporting kan. Kicau nak kicau. Kicau mania. Bukan kicau mania. Kicau apa lupa dah. Kicau lama. Ni dah abang driver untuk bas ini. Siapa yang nak gunakan perkhidmatan bas ni, boleh roger nombor telefon yang dekat pintu kan? Betul lah? Ya, betul. Yang dekat pintu pun boleh, dekat belakang pun boleh, yang akan kita sebutkan sebentar sahaja lagi. So hari ni kita review abang driver sekali guys, lengkap. Dah lama tak jumpa. Hari tu last jumpa dia bawa bas lain. Dan hari ni alhamdulillah masih lagi membawa bas. Masih lagi mencari rezeki dengan bas. Belum bensin lagi, alhamdulillah. Okay, selesai kita tengok bahagian dalaman. Sekarang kita tengoklah bahagian mata bertetang mata. Orang kata kalau Yop tak tunjukkan bahagian mata bertetang mata ni, orang kata tak lengkap lah review kita kan. So inilah muka hadapan mata bertetang mata untuk E138 bas yang dibuat oleh SKS Bus BSS 5886. Kita undur sikit. Dan inilah wajah penuh untuk bas LSC Travel and Tour.
Sebentar lalu kita tunjuk daripada belakang lah. Kat sana jalan bahaya lah, banyak benar keretanya. Laju-laju benar. So kita tunjuk daripada bahagian ni lah. So tadi kita dah tunjuk bahagian sisi, bahagian hadapan, bahagian halaman. So sekarang kita tengok sedikit bahagian sisi dan juga belakang untuk bas persiaran LSC Travel and Tour yang hanya membawa 44 penumpang sahaja pada satu masa. Wow, gila guys. Tak gila tak kawan guys.